Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Khaira Arisa binti Nazmuddin dan rakan sekumpulan saya yang bernama Nur Kisha binti Safriza dan Auni binti Muhammad Termizi. Projek inovasi kami ialah Candy Vending Machine. Projek ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah mesin layan diri, Candy Vending Machine mini yang diperbuat daripada bahan kita semula seperti kotak cardboard, batang aiskrim dan kertas. Mesin ini direka bentuk untuk mengedarkan gula-gula secara mekanikal apabila tombol ditekan oleh pengguna. Pendekatan ini bukan sahaja memupuk kreativiti dan kefahaman tentang prinsip asas mekanikal, tetapi juga menggalakkan amalan kita semula dan penggunaan semula bahan terbuang. Selain itu, mesin ini juga direka bentuk bersama tong sampah mini di sebelahnya. Projek ini sesuai sebagai bahan pendidikan STEM dan menunjukkan bagaimana inovasi boleh dicapai melalui penggunaan sumber yang mudah didapati. Berikut adalah cara menghasilkan mesin Candy Vending Machine menggunakan bahan kita semula. Bahan-bahan yang kami gunakan adalah kotak, kertas putih, lidi, batang aiskrim, glue gun, cutter, gula-gula kecil, pensel, gunting, pembaris dan juga pita pelekat. Langkah-langkah membina Candy Vending Machine dan tong sampah mini. Pertama, kami mengumpul bahan, kumpulkan semua bahan dan alatan yang akan digunakan. Kedua, mengukur dan memotong. Kami mengukur kotak mengikut saiz yang diberi menggunakan pembaris. Seterusnya, kami memotong mengikut saiz yang diukur tadi menggunakan pemotong dan gunting untuk jadikan rangka. Ketiga, membalut. Kami membalut semua rangka yang telah dipotong tadi dengan kertas A4 putih. Keempat, mencantum. Kami mencantum semua rangka yang telah dibuat sehingga menjadi sebuah mesin luar. Kelima, menghias. Kami mencetak hiasan comel dan cantik yang berwarna pink. Dan yang keenam, membuat tong sampah mini. Kami membuat tong sampah mini di sebelah kiri Candy Vending Machine untuk memudahkan pengguna membuang sampah dan tidak mencemarkan alam sekitar. Kelebihan Candy Vending Machine ini ialah yang pertama, mesra alam kerana menggunakan bahan kita semula dan mengurangkan pembaziran. Yang kedua, kos rendah kerana tidak memerlukan kos yang tinggi atau bahan yang mahal. Yang ketiga, pendidikan STEM kerana mengajar prinsip asas mekanikal, graviti dan reka bentuk. Yang keempat, kreativiti kerana menggalakkan inovasi dan ide kreatif dalam kalangan pelajar atau kanak-kanak. Yang kelima, interaktif kerana memberi pengalaman menyeronokkan dalam mendapatkan gula-gula secara mekanikal. Berikut adalah elemen STEM, sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik dalam penghasilan produk inovasi Candy Vending Machine menggunakan bahan kita semula. 1. Sains, graviti. Gula-gula jatuh ke bawah melalui saluran kerana tarikan graviti. Geseran, permukaan bahan mempengaruhi kelancaran pergerakan gula-gula. 2. Teknologi. Penggunaan alat dan bahan. Menggunakan alat seperti tingkap panas dan bahan terbuang secara bijak untuk membina sistem. Reka bentuk fungsi. Mesin direka supaya dapat mengeluarkan gula-gula secara sistematik tanpa tenaga elektrik. 3. Kejuruteraan. Reka bentuk mekanisme. Merancang saluran gula-gula agar berfungsi dengan lancar. Penyelesaian masalah. Menguji, membaiki dan menambah baik struktur untuk memastikan ia berfungsi dengan baik. Struktur dan kestabilan. Membina kerangka mesin yang kukuh dan tidak mudah rosak. 4. Matematik. Pengukuran dan mengukur lubang panjang saluran dan kedudukan komponen untuk memastikan kesesuaian. Kuantiti. Mengira jumlah gula-gula yang boleh dimuat atau beberapa banyak yang keluar setiap kali putaran. Impak dan keboleh pasaran produk inovasi. Impak produk. Yang pertama, pendidikan dan kesedaran alam sekitar. Mendidik pengguna, terutamanya pelajar, tentang konsep kita semula, inovasi dan reka bentuk hijau. Menggalakkan gaya hidup lestari dalam kalangan generasi muda. Yang kedua, pembangunan kreativiti dan inovasi. Mewujudkan peluang kepada pelajar atau komuniti untuk menghasilkan produk sendiri dengan kos rendah. Menyemai minat dalam bidang STEM dan keusahawan. Yang ketiga, penggunaan sisa pepejan. Menggalakkan penggunaan semula bahan seperti cardboard dan botol plastik yang biasanya dibuang. Keboleh pasaran, marketability. 1. Pasaran pendidikan dan sekolah. Sesuai dijadikan alat bantu mengajar STEM, projek sains atau pertandingan inovasi. Boleh dijual dalam bentuk kit DIY untuk pelajar dan guru. 2. Pasaran komuniti dan aktiviti sosial. Boleh dijual semasa karnival sekolah, program komuniti atau bengkel inovasi.
menarik minat ibu bapa dan NGO yang menyokong pendidikan hijau. Ketiga, kos rendah, nilai tinggi. Dibina daripada bahan murah atau percuma tetapi memberikan nilai pendidikan dan kesedaran tinggi. Mudah dipasarkan sebagai produk mesra alam dan mesra bajet. Keempat, pelbagai variasi. Boleh dipelbagaikan dari segi saiz, warna, tema atau mekanisme. Contoh, versi dengan shilling, pemasa atau tema kartun. Produk inovasi Candy Vending Machine daripada bahan kita semula selaras dengan beberapa matlamat pembangunan lestari. SDG, Sustainable Development Goals. Berikut adalah SDG yang paling sesuai. 1. SDG 12. Penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab. Mesin ini menggunakan bahan kita semula, menggalakkan amalan guna semula dan mengurangkan pembaziran. Mendidik masyarakat terutamanya pelajar tentang pentingnya kelestarian dalam penghasilan produk. Kedua, SDG 4. Pendidikan berkualiti. Projek ini menyokong pendidikan berdasarkan STEM, mendorong pelajar belajar secara aktif, kreatif dan berinovasi, menggalakkan pembelajaran berdasarkan projek, project-based learning, yang menghubungkan teori dan praktikal. Ketiga, SDG 9, Inovasi dan Infrastruktur Industri, mewujudkan inovasi teknologi sederhana yang mesra alam dan boleh diminat oleh pelajar sendiri, memupuk kemahiran mereka bentuk dan menyelesaikan masalah secara kreatif. Kesimpulan, produk inovasi Candy Vending Machine daripada bahan kita semula merupakan satu ciptaan yang kreatif, mesra alam dan berinteraksikan pendidikan. Ia bukan sahaja memberi pendedahan kepada konsep asal mekanikal dan STEM, malah menggalakkan amalan kita semula serta pembangunan kemahiran berfikir aras tinggi. Dengan kos rendah, reka bentuk yang mudah serta nilai pendidikan dan impak sosial yang tinggi. Produk ini berpotensi untuk dikembangkan dalam pasaran pendidikan dan komuniti sebagai alat bantu inovasi dan kesedaran alam sekitar. Sekian, terima kasih.